Insiden sekumpulan kacah mengamuk hingga merosakkan kenderaan berhampiran tugu peringatan Jalan Raya Timur Paraj, Gerik Jeli malam semalam dipercayai angkara bunyi hon kenderaan lain. Kejadian yang mencemaskan beberapa pengguna jalan raya itu dilaporkan berlaku kira-kira jam 8.15 malam. Dalam kejadian ini, seorang lelaki berdepan detik cemas apabila kereta dipandunya diserang 3 ekor kacah liar. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Zulkifli Mahmud berkata, pihaknya juga menerima laporan daripada seorang individu berusia 39 tahun pada jam 11.36 malam. Berdasarkan siasatan, mangsa mendakwa menghentikan kenderaannya selepas melihat sekumpulan kacah sedang melintas jalan. Bagaimanapun, mangsa mendakwa terdengar bunyi hon daripada kenderaan di belakang sekaligus menyebabkan mamalia itu bertindak agresif. Ketiga-tiga mamalia berkenaan kemudiannya menghampiri kereta mangsa sehingga menyebabkan pemandu panik dan bertindak keluar dari kenderaan untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun, pemandu kereta berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan namun keretanya rosak teruk. Sementara itu, di Gua Musang, Kelantan, warga Sekolah Kebangsaan SK Chalil dan penduduk di Rancangan Kemajuan Tanah RKT Kesedar Chalil berada dalam kebimbangan selepas 3 gajah liar menceroboh kawasan sekolah berkenaan. Kumpulan gajah itu dipercayai masuk ke kawasan perumahan guru kira-kira jam 3 pagi semalam sebelum merosakkan pagar, pokok kelapa, kelapa sawit serta pokok pisang. Malah menurut penduduk, pada jam 6.30 pagi semalam, gajah berkenaan masih lagi berada di dalam kawasan sekolah sedang memakan tanaman di kawasan berhampiran. Situasi itu menimbulkan ketakutan kepada penduduk, terutama ibu bapa yang mahu menghantar anak mereka ke sekolah. Pengarah Perhilitan Kelantan Muhammad Hafid Rohani ketika dihubungi juga mengesahkan telah menerima aduan daripada penduduk berhubung kejadian itu.